Itu satu saranan yang penting sebab kita mahu UMNO ini menjadi parti yang menjuarai nasib rakyat, terutamanya kumpulan sosioekonomi B40 dan N40, dan saya percaya dan yakin banyak isu menjelang pilihan raya adalah berkaitan dengan isu-isu sara hidup untuk kumpulan tersebut. Jadi saya harap dalam perbahasan daripada jurucakap pembahas-pembahas nanti, perwakilan nanti, kita akan dengar banyak cadangan untuk kerajaan bagi meringankan beban kumpulan tersebut agar rakyat dapat melihat UMNO dapat menjuarai nasib mereka. Alhamdulillah, majlis perasmian saya telah berjalan dengan baik, dengan lancar. So, yang pertama sekali saya syukur Alhamdulillah sebab tahun lepas, tahun sebelum ini kita tiada majlis perasmian sebegini, nasihat dan pandangan ataupun semangat untuk kita bermesyuarat daripada orang yang lebih tinggi jawatannya dalam UMNO. Semestinya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberikan kata-kata semangat kepada kami, especially puteri anak muda hari ini, untuk apakah perjuangan yang ingin dibincangkan pada esok hari. Dan semoga persidangan esok puteri berjalan dengan baik, dengan lancar, dan apa segala ilmu yang telah diberi akan dibawa di dalam mesyuarat dan akan disampaikan kepada kita dan akan memberi pandangan dan idea untuk program selepas ini, lebih memberi makna kepada Barisan Nasional itu sendiri, insya-Allah.